Rumah 5 kg Safawi ke Ajwa Bakery. Kan? Okay. So, dan juga kita hantar ni madu. Madu 2 kg. Puan Dahlia order. Jadi kita nak hantar. Okay, let's go. So ni kurma 2 kg 5 kg satu karton yang diorder oleh Puan Dahlia. Assalamualaikum. Meriah. Nak hantar kurma boleh? Nah. Mana Puan Dahlia? Okey. Dan juga madu. Nanti pas kat Gaya Okey. Alright. Nampak ni? Kita ada ni. Kita dah POV. Kau tengok kat sini. Oh, kalau masuk Ajwa Bakery ni memang menggiurkan lah dia punya pastry ni. Ada offer ke? 1, 2, dapat bagi berbaloi. Kan? Sikit aku nak rekam tu. Sikit tengok. Oi, kalau ni memang banyaklah dia punya makanan. So ini dia punya kek dan ni dia punya biskut. Kau tengok, kau datang sini banyak kek. Abang sebagai apa? Decorator ke? Abang jangan malu sangat. Okey abang. Ni harga macam mana? Oh, harga memang dia tulis kat situ jadi siapa yang nak beli kek boleh datang Ajwa Bakery Kota Damansara ni. Banyak dia jenis yang kecil ada, yang besar ada, kan? Betul? Okey, banyak.